Ada cikgu yang dapat hadiah emas sempena Hari Guru yang lepas. Emas yang dekat tangan cikgu-cikgu ni, emas public gold sebenarnya. Emas berketurunan 99.9 yang beratnya 0.25 gram. Dekat public gold pun ada ke emas bawah 1 gram? Ada. Dekat public gold bukan saja ada emas 0.5 gram, malah ada juga emas 0.25 gram yang paling kecil yang mana sesuai dijadikan sebagai hadiah. Emas yang berat di bawah 1 gram ni kurang sesuai untuk kita simpan sebagai simpanan jangka masa panjang. Tapi kalau tuan-puan nak beli untuk dijadikan sebagai hadiah, ada banyak pilihan emas 0.25 gram dengan emas 0.5 gram public gold yang tuan-puan boleh dapatkan. Menarik kan? Emas ni bukan sekadar sesuai untuk dijadikan simpanan peribadi, malah sesuai juga untuk dijadikan hadiah yang mana lebih bernilai dan kekal sepanjang zaman. Apapun tujuan kita, sebenarnya dekat public gold, kita boleh menabung emas sedikit demi sedikit. Ada serendah RM100 pun dah boleh menabung emas dalam akaun emas Gap Gold Accumulation Program. Menabung gram emas sikit-sikit dalam tu, nanti bila dah cukup gram boleh keluarkan, sama ada nak buat simpanan sendiri-sendiri ataupun nak dijadikan sebagai hadiah. Nak saya bantu tuan-puan untuk mudahkan urusan buat simpanan emas di public gold. Saya ialah dealer aktif dalam rangkaian G100 pimpinan Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafiee. Bersedia nak saya bantu? Klik saja link di bio.